rumah dia. Dia ni pengotor. Jadi banyak kemuskilan bila siapa yang pernah pergi rumah dia, biasanya orang pergi tak datang balik. Orang pergi, saya pergi pasal mangsa dia kat sana. Mangsa perlukan bantuan saya. Kau cakap mangsa kan? Kau cakap aku dagang manusia. Abang tak pernah cakap bohong. Betul, betul, betul. Padahal semua bohong. Rafiq dah kena cekup. Polis, roadblock dekat Stadium Jalil. Kakak kau biar laki lah. Tak pernah fitnah, betul? Macam-macam dia fitnahkan saya. Waktu tu saya malas nak dengar lah. Pasal saya tahu dia ni cerita bohong, karut-marut. Dia tak berani buat polis report. Yang anak dia hilang. Anak dia, abang tak pernah ajar lidah abang berkata-kata bohong. Itulah. Dapat lidah dia kita potong kan. Mata dah cataract. Dah sakit buah pinggang. Ada hati nak bergaduh dengan saya. Walaupun dada aku dah potong, welcome lah. Tapi kau taruh tempat yang betul-betul lah. Waalaikumsalam, hati-hati Kau tahu tempat betul-betul. Kalau kau ada anak JB, okey, tak ada masalah. Kau tengok aku macam mana aku terajang muka kau. Muka kau aku pijak tau. Pasal kau suka pijak muka orang kan. Kuking kau kan. Tamu-tamu, saya tak nak maki lah. Saya tak nak jadi macam dia lah. Dah tua, tak sadar maki sana, maki sini. Dia tak tahu orang-orang muda yang menonton. Dia tak menghormati orang-orang yang menonton. Ini kes tupai. Kan? Jadi kes tupai ni, saya ingat saya nak tunggu nasi. Kan? Sampai sekolah panggil. Sekolah panggil. Jadi budak ni kemurungan. Kalau engkau seorang bapa, anak engkau kemurungan, kau harus bertindak. Kurang-kurangnya bawa dia pergi psikiatris atau psikologi. Dapatkan rawatan. Kau pergi doktor biasa, nanti doktor akan refer. Bukan kau diamkan aja. Sampaikan sekolah bertanya. Budak tu cakap malam tak boleh tidur. Siang kat sekolah dia tidur. So soalan dia, kenapa malam dia tak boleh tidur? Waktu kau jaga lembu, apa yang dah berlaku? Anak kau dah terlepas banyak kat aku. Aku cakap dengan kau. Mangsa dah banyak terlepas kat aku. Cuma aku masih belum nak buka aja. Tapi kalau kau dah bersedia nak masuk lokap, kan? Kenapa kau biarkan anak kau kemurungan? Soalan dia lebih tepat lagi, kenapa dia kemurungan? Apa yang mengganggu jiwa dia? Kenapa anak kau suka berpaut-paut dengan lelaki-lelaki yang dewasa bila datang ke sana? Adakah dia cuba nak dapatkan perlindungan daripada orang lain? Atau dia rasa lebih selamat? Dia tak duduk dengan kau. Dia duduk dengan siapa yang datang ajalah. Jadi aku syorkan pada kau lah kan. Cukup-cukuplah bohong kau tu. Aku tak pernah disentuh atau dipanggil oleh polis Malaysia. Tak pernah. Setakat sampai hari ini. Aku pergi Malaysia buat report adalah. Kau punya report, kau punya kes yang kau edarkan aku punya pengenalan, ada kat SKMM. Tinggal aku nak kasih tahu lawyer, tulis kepada SKMM, minta dia orang percepatkan. Itu straightforward punya kes. Polis report aku, kau tunjuk. Dengan maklumat diri aku, penuh. So, dipendekkan cerita lah. Kau janganlah cek pasal dengan aku. Aku tak cek pasal kau, kau jangan cek pasal dengan aku. Aku tanya kau, mana pergi ke Gadesan? Mana pergi seluput dara? Itu aku tanya kau. Sebab kau bapa, kau bertanggungjawab. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Pasal anak kau tak bercampur orang. Kau tak kasih anak kau campur orang. Apa lagi jantan. Jadi sekarang kalau dah kena tepuk tupai, apa kau nak cakap? Kau kena bertanggungjawab lah.
Betul lah, saya suruh kau tanggungjawab. Kau mana boleh lari, kau mana boleh lepas tangan. Pasal kau mengambil amanah untuk menjaga budak tu. Sekarang masa depan dia habis. Gara-gara jantan macam kau, jantan sial, yang tak boleh membezakan, padahal kau tak kahwin 15 tahun. Keperluan kau terjaga, subhanallah. Jadi aku cakap dengan kau lah, Jenny, kau jangan cek pasal dengan kita lah. Banyak sangat kau ni. Aku taruh pisau lah. Tapi kau tak berani report. Report lah kat polis. Aku taruh pisau, Mahmud taruh pisau. Kita colik anak kau. Anak kau daripada Mersing, dia dah pusing. Dia pasal kau dengan aku dah main tunjuk-tunjuk gambar. Salah satu gambar dia. Jadi dia terkesan. Alright. Kemudian dia cakap dia nak cabut daripada Mersing. So aku cakap, dah lah. Kalau gitu kau datang aja Johor Bahru. Mana dah tahu kalau aku boleh tolong. Dia datang. Jadi bukan aku buat lari anak kau. Anak kau lari ikut aku. Kau faham? Dan kalau aku jahat, aku tak hantar dia pergi KL, Pukimak. Aku tak hantar dia pergi KL. Pergi rumah Su. Kat sana dia tumpang rumah Su. Kemudian tak dapat kerja, dia kontak aku nak balik Singapura. Aku cakap, nak datang Singapura. Aku cakap, datang lah. So, bila dia sampai, aku bawa dia masuk, bikin pasport. Semua mengikut lunas-lunas undang-undang. Korang fikirlah, nak masuk Singapura ni senang ke? Pakai sampan macam dia cakap, anak haram tu. Dia buat dia suka je. Gunung-gunungnya aku naik usup dengan Apple. Seluduk kita pakai tongkang. Lepas tu, saya pula 2 bulan koma. And then nak masuk Singapura, mangsa ikut saya naik ambulans. Awak fikir, alamak, dia fikir macam mana? Bohong pun bodoh. Tapi nak bohong. Bohonglah yang masuk akal. Sebab engkau tak ada idea. Engkau reka cerita. Ambulans pertama, dia kalau nak kasih orang satu masuk, biasanya daripada kalangan ahli keluarga. Dia akan cek IC. Kemudian dalam proses nak masuk Singapura, ada immigration Malaysia, immigration Singapura. Dan tetap diorang nak tengok pasport. Kau janganlah nak bodoh-bodoh orang macam kau memang bodoh. Kau memang bodoh, tapi nak belagak pandai. Kau manusia yang paling bodoh yang aku pernah jumpa. Pembohong, pemfitnah. Jadi kau nak bodoh-bodoh kau orang. Nak minta 500 nak masuk Singapura. Masuklah. Aku kasih lagi 500 lah. Kau masuk Singapura. Mahmud pun boleh tambah. Itu Mahmud dengan ini siapa? Allah. Tak ada komen. Aku better check kan. Nanti ada komen kan. Aku tak tahu. Allah, sebentar kawan-kawan bersamamu Oh, dunia ibaratnya roda, naik keturunan tiada artinya. Banyak komen lah. Puteri duduk dalam tayar. Pasal immigration tak jumpa. Alang-alang nak bohong Nak bohong bodoh-bodoh. Alang-alang macam tu lah. Saya setuju. Siapa ni? Alang-alang nak bohong. Dia ni bukan pandai bohong. Otak timbang kat lubang jubur. Betul Mon. Maha mohong Kita ni memang tak masuk akal langsung. Betul Vandesa
Kau faham? Bodoh punya Zaini celeng. Celeng. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Kaukah tupai original? Betul. Perkara ni bukan berlaku baru. Daripada mana? Perak dia kerja. Waktu dia jaga lembu. Ini saya dapat information daripada orang-orang berkenaan yang relevan. Waalaikumsalam tu. Tak dapat join di Kuantan. Okey. Mas Bintang, mana link? Aku dah hantar kat kau. Cuba kau cek nombor tadi. Salam Rafi. Kasih cek mata je si tupai tu. Siapa-siapa dalam grup kita Batu Cincin, boleh hantarkan link kat Nasir tak? Sini Zul. Kalau awak ada nombor Nasir.